Ramai orang mandi junub, mandi hadas haid, mandi nifas tidak sah. Pasal apa? Mandi wajib lepas niat air ke tubuh nak kena basuh apa dulu? Lepas pada niat, dia nak basuh mana dulu? Jawabnya, ikut sukamu lah. Mu yang mandi. Makna mandi, sailalul ma' ala jami'il badani az-zahiri biniyatin. Meratakan air pada sekalian badan zahir kita berserta dengan niat. Maksudnya, masa kita basuh mana-mana anggota, startlah, mulalah berniat. Contoh mudah, kita mandi air daripada atas, kita buka paip ujang. Orang KL panggil shower. Orang Terengganu panggil paip ujang. Nah, buka, keluar air. Bila air kena atas kepala kita, kita perasan ke kena tengok, kena CCTV. Oh, sudah kena, tak payah. Air kena ya, kita berasa air sudah kena kepala. Masa tu kena niat. Bila air sudah kena kepala, dalam hati, aku mandi yang wajib, sudah sah. Lepas pada tu, basuhlah anggota mana yang kamu suka, asalkan rata sekalian badan. Cuma yang paling sunat, basuh yang atas dulu. Kerana Nabi suka basuh yang atas dulu sampai ke bawah. Okey? Cuma masa duduk tu kena jaga. Ramai orang mandi junub, mandi hadas haid, mandi nifas tidak sah. Pasal apa? Dia mandi berdiri. Berdiri ni anggota lain sah, tapi celah punggung kita. Punggung kita ni dua butir, dua belah, betul tak? Jarang orang punggung sebelah. Dia punggung dua belah. Bila kita berdiri gini, ni punggung sebelah ni punggung sebelah. Bila kita berdiri, ciuk dia jadi gitu. Betul tak? Bila kita duduk cangkung, ciuk terbuka gitu. Sebab itulah kena duduk cangkung dan ratakan air celah. Kerana celah ni tak kena air, tidak sah. Nah, ramai orang mandi berdiri. Bila berdiri, punggung dia rapat gini. Oh, sini okey. Oh, celah ni senang dah nak sampai air. Susah. Mereka dia pakai ruler. Pangan ruler. Salah jolok, balik awal. Maka duduklah. Baru terbuka bawah ni, senang kena air. Faham?